Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Milton Roy Anak Marif, pelajar Seni Reka Fashion Diploma Semester 2. Pada pagi ini, kami telah pun mengadakan satu fashion showcase untuk modul DDC 2045 Fashion Design Intermediate. Okey, untuk desain yang pertama kita ada baju yang berinspirasikan daripada bangunan Eiffel Tower, di mana pelbagai elemen dan juga jenis-jenis jahitan telah pun dimasukkan ke dalam rekaan-rekaan tersebutlah. Dan ini merupakan contoh-contoh inspirasi yang telah pun dihasilkan oleh Nana sendiri. Dan itu kita juga ada satu desain yang sangat menarik perhatian di mana ianya bertemakan biru. Jadi ianya bertemakan daripada Blue Mosque Istanbul, di mana Ain sendiri telah pun mengaplikasikan satu inspirasi yang sangat menarik untuk desain dia lah. Seperti yang boleh kita lihat, dia ada letak satu elemen yang sangat menarik dan menonjol. Untuk desain yang ketiga, kita ada satu desain yang berinspirasikan daripada Chrysler Building. Seperti yang boleh, ini adalah inspirasi yang telah diletakkan di dalam pakaian inilah. So, kebanyakan desain-desain yang kami ciptakan berinspirasikan daripada bangunan-bangunan dari seluruh dunia. Jadi, ini adalah hasilnya. Desain yang seterusnya, kita ada satu rekaan yang berinspirasikan daripada Colosseum, di mana elemen-elemen dan juga prinsip-prinsip yang diletakkan di dalam rekaan ini adalah sangat menarik. Seperti kita dapat lihat, ada zip jacket dengan poket, dengan getah yang kita boleh adjust lah. So, seterusnya saya akan memberi designer sendiri untuk explain apa yang dia telah hasilkan. Persilakan. Assalamualaikum, saya Dia Syarafanda binti Jemari telah menghasilkan sebuah baju yang berinspirasikan Louvre Museum. Bangunan ini terletak di Perancis yang tidak berjauhan daripada bangunan Paris lah, London. Ini terdapat dua jenis kain, polyester dan lining di dalam. Yang ini ialah alas meja. Baju saya ini boleh dibuka lah dekat tepi ni. Boleh buka, lepas tu nampak boleh letak poket dekat dalam ni. Boleh letak barang lah dalam ni. Lepas tu warna baju ni berinspirasikan bangunan ini sendirilah. Ya, boleh lihat detailing yang ada pada pakaian ini. Dapat saya menggunakan elemen shape untuk baju saya. Ya, itu saja. Ini baju yang saya telah buat dari bangunan Trinary Tower dari China, asal dari China, and then saya membuat dia bentuk macam bangunan dari segi dia punya seluar. Lepas tu dia punya yang petak-petak ni saya buat dia bagi dia nampak macam ada tingkap lah. And then yang ni bahagian puff dia untuk bagi dia macam ada lengkok sikit, ada rupa sikit bangunan. Sekian, itu saja daripada saya. Desain saya ni diambil dari bangunan Elif Center yang dihasilkan oleh Zahid Heda dekat Azerbaijan lah. Tujuan saya buat ni agar menampakkan lagi bentuk daripada bangunan tersebut, iaitu bentuk melengkung yang ada di sini lah. Lepas tu saya banyak ambil line daripada bangunan dan warna daripada bangunan tersebut. Ini baju ni baju streetwear campur dengan sportwear lah. Okey, sekejap.
Hai, Tok, baju yang saya reka yang diinspirasikan dari Museum ABC yang berasal dari Spanyol yang terletak di Madrid. Baju yang saya hasilkan ini baju koprat. Ada 4 kocek yang terdapat dekat bahagian baju ini, iaitu pada bahagian dalam dan luar. Ini adalah embellishment saya, iaitu contohnya yang ini. Okey. Itu je lah. Hai, saya Nur Zakia binti Muhammad Nurhiza Berentap. Ini baju yang kami hasilkan berinspirasikan dari bangunan, iaitu saya memilih National Museum of Qatar, iaitu terletak di Qatar. Baju saya terdapat 4 pieces. Yang pertama, cup sleeve, kedua, baju tanpa lengan, ketiga, beg. Di sini terdapat fungsi dapat meletakkan barang. Yang terakhir sekali adalah seluar. Baju saya ialah ala-ala sportwear. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, untuk desain saya pula berinspirasikan daripada Borneo Culture Museum yang terletak di Kuching, Sarawak. Seperti yang anda boleh lihat, ini adalah hasil final drawing yang telah saya hasilkan berinspirasikan daripada bangunan tersebutlah. Okey, baju saya mempunyai beberapa fungsi yang sangat menarik. Antaranya adalah kita boleh lihat dari sini, dengan dia kita boleh buka dan akan menghasilkan satu look yang baru. Dan untuk seluar pula, kita ada satu teknik yang dipanggil sebagai pleated lah. So dia akan dibuka macam ini dan menghasilkan satu volume yang sangat menarik. Begitu juga dengan hiasan daripada seluar ini boleh dibuka untuk keselesaan pelanggan yang ingin mengenakan pakaian tersebut. So ini saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nak cikgu. Jadi inilah hasil rekaan saya yang berasaskan dari bangunan Colosseum. Jadi di sini saya menggunakan ciri style jumpsuit, dan lengan ini kelebihannya ialah dia boleh adjust mengikut saiz lengan masing-masing. Lepasnya untuk boleh buka, panas boleh buka. Ataupun boleh adjust ikut kesesuaian masing-masing. Dan itu saja daripada saya. Bye-bye.